Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah memilih kontrak ijarah. Saya Ansyairah binti Muhammad Syamsul Amri D20241111456 dan Nur Farah Farisha binti Osman D20241111466. Ijarah. Definisi bagi ijarah ialah kontrak sewaan atau upah di mana penyewa membayar bayaran tertentu untuk menggunakan manfaat aset atau perkhidmatan bagi tempoh yang dipersetujui tanpa memiliki aset tersebut. Rukun ijarah. Dalam kontrak ijarah ni, dia mempunyai 5 rukun. Yang pertama adalah pemberi sewa sebagai pemilik aset. Contohnya sewa rumah, sewa kereta. Yang kedua adalah penyewa sebagai penerima manfaat. Dia menerima manfaat daripada yang pemberi sewa tu. Dia menggunakan aset daripada pemberi sewa. Yang ketiga adalah manfaat atau aset yang disewa. Yang keempat, bayaran sewa yang dipersetujui serta sirah iaitu ijab dan kabul sebagai tanda persetujuan antara dua belah pihak. Syarat ijarah. Antara syarat ijarah ialah manfaat mesti halal dan jelas. Tempoh sewaan dan bayaran perlu ditetapkan. Pemberi sewa mestilah pemilik yang sah dan kontrak mesti bebas daripada unsur-unsur seperti gharar, riba dan penipuan. Seterusnya, terbatalnya kontrak ijarah apabila yang pertama, harta atau perkhidmatan tidak wujud atau hilang sebelum disewa. Yang kedua, manfaat menjadi haram atau tidak boleh digunakan. Penyewa atau pemberi sewa muflis atau tidak mampu. Yang keempat, pelanggaran syarat kontrak oleh salah satu pihak. Dan yang kelima, perjanjian dibatalkan dengan persetujuan kedua-dua pihak. Akhir sekali, aplikasi ijarah dalam kehidupan semasa. Yang pertama, sewa aset fizikal. Ijarah digunakan untuk sewa rumah, kereta, kedai dan mesin. Penyewa hanya menggunakan aset tanpa memiliki. Bayaran pula dibuat mengikut tempoh tertentu. Yang kedua, upah perkhidmatan iaitu ijarah al-amal. Ijarah juga digunakan untuk upah pemandu, juruteknik dan tukang rumah. Manfaat yang disewa ialah tenaga dan kemahiran. Penyewa membayar upah sebagai balasan. Yang ketiga, ijarah muntayah bil-tamlik, iaitu penyewa menyewa aset dan boleh memilikinya di akhir tempoh. Bayaran dibuat secara ansuran sewaan, sesuai bagi yang tidak mampu membeli aset tunai. Sekian, terima kasih.